Malaysia ni adalah tikus makmal China. Sebab kalau kita tengok, Malaysia tak pernah ada demand untuk EV. So BYD ni bijak sebab China ni antara negara yang overproduce kereta EV sampai stok dia dah berlambak dan tak laku. So tahun 2022, apa China buat? Dia nak cari satu negara untuk buat eksperimen. Negara yang kecil, tak terlalu besar. Bila dia buat eksperimen tu, dia takkan efek jualan kereta dia dekat luar negara. So dia eksperimen dekat Malaysia untuk tolak atau jual kereta yang tak laku dekat China. So dia berjaya lah penetrate Malaysia Disember 2022 dengan masuk satu kapal penuh BYD. Dia dapat banyak distributor. Dia kata okay, I bagi you special price. Dalam dunia tak ada distributor dapat harga ni. So bila dia dah tangkap distributor, dia dah buang harga, dia dah kawal pasaran. Tahun depan dah akan ada CKD plan dia, local assemble lah. Plus dia dah 40 showroom up to date. Benda ni semua berlaku hanya dalam masa 3 tahun. Dan kajian tahun ni, BYD adalah number 1 sales by volume kereta dalam Malaysia. Terjual 12,000 kereta. Yes, China dah buktikan dia menang. Eksperimen dia dah berjaya sebab dia dah berjaya kontrol pasaran Malaysia. So benda ni lah aku nampak BYD create benda yang orang tak nak. Dia buat orang nak dan dia buat orang beli.